Allah telah hantar Mi'raj untuk sambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mi'raj ni adalah sekeping sejadah yang dianyam daripada benang, daripada emas, tuan-tuan. Ada penafsiran kedua kata seperti tangga untuk angkat Nabi SAW dengan perjalanan 500 tahun naik ke atas sampai langit pertama, tuan-tuan, langit dunia, tuan-tuan. Jibril AS telah memperlihatkan, Masya Allah, tubuh badan dia, sosok tubuh badan daripada baginda Muhammad SAW. Kali pertama Nabi tengok Jibril AS dulu dekat dalam Gua Hira. Aku balik dalam keadaan menggigil ketakutan itu, baru tengok Jibril dalam rupa malaikat di dunia. Tapi bila tunjuk pada rupa malaikat yang sebenarnya, 600 sayap Jibril AS ada, tuan-tuan. Jibril berdiri kaki di bumi, kepalanya mencecah langit yang pertama. Hari-hari Jibril turun langit bumi, turun, tuan-tuan. Perjalanan daripada Muntahal Amar paling bawah sampai Sidratul Muntaha, lapisan bumi yang ketujuh sampai lapisan langit yang ketujuh, tuan-tuan. Perjalanannya daripada bawah sampai atas 50,000 tahun perjalanan. Tapi Jibril AS menempuhi perjalanan itu hari-hari, turun naik, Masya Allah. Tuan-tuan rahmati Allah, diketuklah pintu langit yang pertama. Malaikat penjaga langit pertama bukan tak kenal malaikat Jibril. Jibril AS ni ketuanya para malaikat. Tapi hari itu terperanjat, kenapa Jibril datang kali ini bawa manusia. Sebab kami tak dimaklumkan ini siapa tetamu yang datang. Kami dengar nama Nabi Muhammad berkumandang di langit. Nama Nabi Muhammad di langit Ahmad, di bumi Muhammad. Kami dengar Ahmad sedang sedih di bumi. Tapi kami tak tahu Allah Ta'ala jemput Muhammad pada hari ini untuk menghadap Allah Ta'ala, untuk Allah Ta'ala zahirkan kecintaan Allah, kasih sayang Allah pada dia, untuk Allah hilangkan kesedihan di hati dia. Maka kata malaikat Jibril AS, ana Jibril wa ma'ayya Muhammad SAW, sama dengan aku ada Muhammad SAW. Awaqad bu'itha, adakah dia diizinkan untuk berjalan pada hari ini perjalanan kembara Isra wal Mi'raj? Maka dia kata na'am, Nabi Muhammad telah pun diutuskan. Kalau begitu, dibukakan pintu langit seluas-luasnya untuk menyambut Sayyidul Awwalin wal Akhirin, penghulu sekalian makhluk, yang mana para malaikat rindukan Nabi Muhammad SAW di dunia. Dengar Nabi Muhammad telah lahir, dengar Nabi Muhammad sedang berdakwah. Tetapi kali pertama para malaikat menyaksikan keindahan wajah baginda Muhammad Mustafa Rasulullah SAW. Nabi pijaknya kaki di permukaan langit, tuan-tuan, mengalir cahaya keberkatan baginda SAW kepada seluruh penghuni langit. Malaikat merasakan begitu bangga dan begitu bahagianya pada malam ini. Marhaban, selamat datang wahai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di sana Nabi SAW bertemu dengan Nabi Adam AS. Masya Allah, moyang Nabi yang pertama, yang paling tinggi, Adam AS. Nanti lagi ketujuh ada moyang lagi, Nabi Ibrahim AS. Marhaban bil akhi salih wa bin salih. Selamat datang saudaraku dan juga anak aku yang paling soleh dalam sejarah. Nabi bersembang dengan moyang dia, Masya Allah. Seorang atuk cucu yang sedang sedih jumpa dengan moyang. Maka akhirnya Nabi SAW melihat Nabi Adam AS pandang belah kanan, dia senyum sikit. Nabi Adam pandang belah kiri, dia menangis. Maka Nabi SAW tanya, kenapa? Apa? Moyang menangis. Dia kata, aku sedih melihat hanya segelintir saja di kalangan anak cucu aku yang memilih iman, memilih akidah, memilih Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Tetapi kebanyakan anak cucu aku sekarang di dunia sedang berada dalam kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aku nak kalau boleh semua anak cucu ni beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. 500 tahun lagi Nabi langit. Kita rasa pangkat kita besar, diri kita besar, kita rasa kita kuat, kita kaya. Tapi bila Nabi Muhammad SAW naik ke langit yang pertama, tuan-tuan, bila tengok dunia ni, dunia yang besar ni menjadi sebentuk cincin di tengah padang pasir yang luas. Malaikat nampak tak kita sekarang ni, tuan-tuan? Tak nampak. Malaikat cuma nampak dunia ni berkelip-kelip di kawasan mana yang ada majlis zikrullah, rumah yang dibacakan Al-Quran, dibacakan hadis Nabi. Rumah ni akan bercahaya kepada penduduk langit sebagaimana bintang-bintang mencahayakan penduduk bumi. Malaikat tak kenal pun kita, cuma nampak cahaya. Oh, rupanya di kota Kemuning sekarang ni ada majlis zikrullah. Itu saja yang malaikat tahu. Tapi malaikat tak kenal siapa peserta-pesertanya. Melainkan nanti malaikat yang duduk ada dalam majlis ini naik ke langit bagi laporan, kami baru menghadiri majlis zikrullah di Masjid Kota Kemuning. Masya Allah. Apa yang dia nak? Allah tanya. Dia nak syurga, wahai Allah. Pernah tengok syurga ke? Tak pernah tengok. Kalau dah tengok macam mana? Mereka akan usaha lebih lagi, wahai Allah. Habis itu apa yang mereka semua peserta majlis itu minta perlindungan? Mereka minta perlindungan daripada api neraka, wahai Allah. Mereka pernah tengok neraka aku ke? Belum, wahai Allah. Nabi je pernah tengok. Bagaimana kalau mereka tengok neraka? Lebih lagi mereka takut pada api neraka, ya Allah. Allah telah beritahu pada malaikat yang menyaksikan bersama kita pada hari ini, wahai para malaikat, aku menjadikan kalian sebagai saksi, aku ampunkan seluruh dosa peserta majlis itu.